Guys, raya Ahad ni doh. Lah, ya ke? So, kalau nak balik kampung tu tak best lah kan kalau senyap je atas kereta, nanti ngantuk lah. Kan nak kalau kita yang drive seorang kan. Itulah. Lagilah mengantuk. So tak apa, hari ni Syah dengan Zati akan bagi tahu korang playlist mana yang patut korang save dalam kereta korang so that dia boleh teman korang sambil korang drive. Yeah. Yes, and memang kita akan masukkan lagu-lagu raya, tapi lagu-lagu raya yang daripada band-band indie. Tak adalah, dia tolak lagu-lagu mainstream lah. Kan, okay? So kalau korang nak tahu apa lagu-lagu dia, sebab sekarang ni Zati dengan Syah akan segaskan dekat korang lagu-lagu yang patut dalam playlist korang, and yang biasanya lagu-lagu tu akan ikut situation lah. Kalau jam, lagu jam. Kalau ada accident, lagu accident macam mana kan. Ada juga kalau accident. Okay, kalau lapar macam mana lagu dia kan tiba-tiba. So Syah, untuk topik hari ni lah kan, sebab kan raya Ahad ni, so mestilah orang akan balik kampung hari ni ataupun esok. So macam ada yang drive seorang, ada yang drive dengan kawan-kawan, tapi kawan-kawan tu jenis kaki tidur pula dalam kereta kan. Naik kereta je mesti tidur. So dia nak ada teman lah kan. So hari ni Syah nak cakap sabar Syah, okay. So hari ni kita Zati dengan Syah dah senarai pendek kan. Senarai pendek kan. Senarai pendek je, okay. Senarai pendek je, okay. Lagu-lagu yang patut korang play dalam yang patut ada dalam playlist korang untuk teman korang drive, okay. So untuk lagu pertama kita ada lagu apa Syah? So untuk lagu pertama kita ada lagu Teh Tarik Panas daripada The Jamison Project. Teh Tarik Panas ni tahu Zati dia pun ada keluar dalam, sebab masa tu kita ada buat topik lagu komedi. So dia pun ada keluar dalam lagu komedi tu sebab dia sangat kelakar. Lepas tu dalam Teh Tarik Panas tu dia ada macam sebut Maggi goreng, telur mata kerbau, semualah pasal makanan semua dia sebut dalam tu. Oh, tu macam membantu ke kalau lapar? Bukan lagi lapar ke? Tapi kalau kita, sebab kita dengar lagu tu kan, tak ada orang tahu pun dalam kita. Okay, kita je lah feeling. Lepas tu yang kedua pula, kalau macam tiba-tiba macam ada orang, macam kan kalau kita drive dekat highway yang clean kan, lepas tu nanti ada orang potong kita pula, semarah. Lepas tu kita pun rasa macam kau ni lebih pula kan. So diorang patut buka lagu apa Syah rasa? Mungkin Tembak Tepat daripada Iqbal M. Okay. Sebab dalam Tembak Tepat tu dia ada macam tarik picu. Tu kira nak tembak orang depan ke macam mana tu? Tembak orang depan lah. Walaupun lagu tu macam slow je kan, tapi korang boleh buka lagu ni so that korang macam boleh feeling macam slow motion lah. Tarik picu. Dia macam kau tunggu Tunggu macam tu. Okay.